Alright, Moose Cat is in the house. A very good morning to everyone. Alright. Apa story? Okay, kita nak share sikit lah. Maybe bukan satu nasihat lah, satu opinion pun untuk Moose Cat lah kan. Dan kepada kawan-kawan sekalian sekali. Okay, kita ni kan, kalau nak buat sesuatu benda ni, okay lah, let's say if for example, if we want to achieve something lah, achieve a goal ke apa, make sure benda tu menjadi dan akan jadilah kan. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah orang ni berangan. Banyak mak jenin. Kan? Nak ni siapa ni? Yang dikatakan ni lah, apa ni? Kota Tauhid lah. Guru Kota Tauhid Al-Labisi Al-Kinkani Zaini Atan Ori. Benda dah jadi baru sembang. Betul lah kan. Macam siapa ni semalam, siapa buat live, Dr. Nasir dengan Abu Rafi kan, ada sembang. Kita pun akan alhamdulillah kan kau, kalau kau berjaya. Kalau itulah, kalau Allah Ta'ala nak bagi kau rezeki, itulah. Takkanlah kita hati sakit sangat kan, mata merah sangat kan. Orang kata apa, ada penyakit ain. Takkan macam itu kot. Tak kot, insyaAllah tak lah kan. Kita jauhilah. Tapi make sure benda tu jadi. Jangan kosong. Jangan bawa kosong je. Orang kat Singapura panggil world lah. World, tak mau world peace. Aku ada projek kuari. Aku tak bayar kerja pun. Memanglah tak kerja engkau. Anak engkau tu, puteri tu, kan dah kerja Singapura. Kan, dengar-dengar. Ini aku terdengar lah. Kan, terdengar. Kan. Hearsay. Engkau bulan-bulan dapat RM1,000. RM1,000 kena okey jugalah for 1 month. Okey lah. Campur dengan duit pencen. Bukan duit pencen kau. Duit arwah bini kau punya pencen. Okey lah. RM950. Okey jadi lah. RM1,950. Okey boleh lah. Bajet sana, bajet sini. Kau bukan duduk kat ni, Kuala Bandar kan? Betul tak? Aduh. Semalam dah tak buat live kan semalam, kenapa? Busy lah kan. Biasalah, businessman ke apa kan. Combi mana combi? Puan Seri. Bukan Puan Seri. Datuk Seri. Bukan Datuk Seri. Acah Datuk Seri. Koyak super duper koyak. Maximum power to the ma koyak. Kau nak ingat kan? Nak ingat apa ni, Zaini dengan apa ni, Combi. Korang 2 ekor ni kan, to be honest, tak ada pun backup. Sikit bukan nak apa ni lah, bukan nak cakap besar ke, bukan nak riak kan. Korang 2 tahu, okey lah, letaklah Zaini seorang lah, sakai seorang lah kan. Troll Dr. Nasir atau Kurafi kan. Kan ingat yang counter tu bukan setakat Kurafi, bukan setakat Dr. Nasir. Malahan Rozan pun ada nak troll kau. Kau lupa ke? Yang kita per team ni pun ada jugalah yang bikin YouTube
Ada buat konten. Ada platform lah dalam social media lah kan. Bro Zul Al-Haq. Kau koyak dengan ni Bro Zul Al-Haq. Lepas ketawa. Dahsyat. Kau imagine kalau dia jumpa kau. Tak payahlah sentuh kau. Dia ketawa depan muka kau, aku rasa lah. Kau lintah bukang lah. Kalau dia cakap dia ketawa kau boleh mati, tu dah bohong sangat. Lari lah, tak cukup tanah. Lintah bukang ni kan dah okey lah. Lari dahsyat. Kita ada. Kalau kau nak troll kita, biasalah kau pun maki-maki pun boleh tahan juga kan. Boleh tahan teruk. Kita ada Dr. Nasir, Bro Rafi. Ni dua ni. Lagi siapa? Tu Al-Haq, Rozan dan lastly Muscat lah. Ingat 5. The Magnificent 5. Kalau 4 dah 4 horsemen lah. Kalau dah 3, bukan 3, bukan 3 Stooges. 3 Stooges tu kau. Korang tu. 3 Stooges. Tu The Magnificent 5. Tu dah ada. So tak payahlah nak gebang semua kan. Kasih benda jadi dulu lah. Baru boleh kita boleh gebang-gebang kan. Boleh tunjuk, boleh riak. So si siapa ni, Datuk pula. Siapa nama kau lah? Yang buat tu YB channel tu. Ghazali bin Abdul Hamid. Senyap. Bisu 1000 bahasa Kenapa? Busy ataupun dah bekerja? Dah kerja full time ke kan? Dah bawa grab. Mungkin bawa grab ke bawa e-hailing Kalau kat Singapore, kalau e-hailing will be famous lah dekat Grab. Grab and Gojek tak ada kat Malaysia. Selain pada Grab Setahu Muscat, Gojek tak ada sangat. Gojek tak ada. Ride ada ride itu yang Muscat tahu lah. Dekat Malaysia Grab dengan ride. Okey lah, boleh apa. Ada kereta. Kereta pun nak bagi. Alright lah. Kan. Cuma nak kena ada modal sikit lah kan. Si minyak ni semua. Okey lah. Kan. Dengan maintenance semua lah kan. Okey lah. Apa yang nak malukan? Tak payah. Kau tak payah nak feeling kau ni datuk ke apa. Tak ada. Kita dah tahu siapa kau. Orang kata your time is up. You are done. Kita dah expose kau lah ni mana. Nak buat pasal politik sangat. Nak buat konten pasal politik bukan tak boleh kan. Tapi kita dah tahulah siapa diri kau yang sebenar. Dahsyat tergamak kan. Scam sana orang sini kan. Aduh kan. Hidup korang. Bukan korang ni. Si siapa ni, si Jali Katik ni hidup tipu kita kan. Aduh. Bukema bila nak balik rumah. Dan siapa ni adik kau? Zombie. Betul ke? Waktu kita masih berbaik dengan si Jali Katik tu, dia ada berbual. Si Jali ni ada berbual dalam live lah pasal anak kau tu. Kita
Kita dengar. Aku nak sebut pun macam aduh. I don't know what to say lah. I don't know what to say. Just play the video. Kita dengar. Aku nak cerita dengan kau Nasir. Combi tu, anak dia nombor 2 tu, kalau buat urine test, dia nak ceritakan kepada Dr. Nasir tu. Itu time Dr. Nasir. Ni video lama lah tapi telah di-upload by Dr. Nasir. Kan? Dan kita berperang lah dengan Dr. Nasir. Sekarang ni kita dah okey. Alright, kita peace no dengan dengan Dr. Nasir. So kita main balik. Kasih habis dengar ini audio. bukan urine test, buat DNA, silap-silap tu bukan anak dia punya darah tau. Dia kata dia salah cakap. Bukan darah, bukan urine test. Urine test lain. Jali, engkau ni pun macam dah biasa je. Ambil darah. Silap-silap bukan anak si Combi. Anak masa tu kita dengar. Semua kita satu keluarga tutup je aib dia. Dia skandal dengan jantan mana dulu kita tahu. Skandal dengan jantan mana? Tergamak lah. Adalah hal adik-beradik. Adalah nak buka aib. Agak-agak sikit. Ni 2 ekor ni. Ini Nobita dengan Doraemon ni. Dua adik-beradik. Satu mak, satu bapa. Aduh. Ada buka aib kat sosial media. Tak malu ke? Lepas tu dia dah buat skandal dengan jantan tu. Dia tuduh ada ipar aku buat skandal dengan jantan tu. Tuduh ada ipar pula. Kita dengar je. Tapi jangan percaya. Tapi according to this audio lah. Yang dilafazkan dan telah disebut oleh si siapa ni? Si Jari Katik ni. Itu Combi dia kerja. Combi kerja. Nasir kau kena ingat. Adik aku tu bukan orang baik tu. Nanti dengan kau kena. Termasuk kau sekali lah. Termasuk kita semua lah. Kita pun bukan baik sangat pun. Cuma berbuat baik. Tapi korang level lain. Korang acah-acah baik. Acah konehe. Sekali Nasir, kau punya cerita, aku punya YouTuber di Kelantan dah kompol lah Nasir. Kau tunggu je Nasir. Kau tunggu. Hui. Ayat macam pernah dengar. Rupanya dapat skrip daripada ni si Jali Al-Kati. Ingat tak? Kau tunggu. Si Sakai rupanya ikut style si Jali. Kau tunggu. Dah cerita pun. Ini audio tahun lepas mah. Sekarang tahun lepas 2042. Sekarang ni 2025. Tak ada cerita pun. Katik. Barang saya pun Combi takkan pulang. Apa lagi dah terima duit. Barang apa tu? Barang baik ke? Kes salah aku tahu lah Combi. Dia takkan pulang punya lah. Combi. Asyik mungkin dia dah ada fan dengan si Combi. Asyik dia kata dah ada fan. Dr. Nasir pula ada fan. Sekarang no more. Sekarang Zaini Kengkang dengan Combi. Lovers. Konon-konon Combi pulang. Pergi lah. Aku boleh buka seluar lah dengan spender lah. Kawan dulu kenapa? Buka seluar dengan spender jaya. Ini bang si Jari Katik ni. Buat. World peace betul lah. King of the world peace hari ni. Buka seluar dengan spender. Macam asyik baik pagi. Lepas tu duduk segala nak tunjuk macam orang baik. Dia lah kaki fitnah kepada Nasir. Yang tunjukkan Nasir satu malam ni melatus. Yang kata Nasir ada yang cucu luar nikah. Iya lah. Ronald Leong. Yang tadi tahu orang baik.
Kalau memang Ronald Leong pula. Aduh. Tapi kau pernah pergi kan? Pergi sidang kalam punya majlis kan? Ada video, ada dia punya video tu. Engkau betul-betul orang percaya kau ni Datuk. Duduk depan-depan, duduk sebelah. Doktor pula. Duduk sebelah Ustaz Nordros. Sekali kantoi dapat tahu kan. Duit minyak pun kau minta. Apa punya level ni? Alah, acah-acah Datuk. Betul lah, memang scam lah kau. Con man lah, con artist. Dahsyat betul. Power lah kau. Fitnah yang kau buat lagi. Tolong beritahu dulu Ustaz Nordros. Itulah kuasa. Baru aku sebut. Sana. Aku tak tengok sangat lah ni video lah kan. Baru cakap kan. Nordros punya nama pula kan disebut. Sana cocok, sini cocok, sana cocok, tak semua berlaku. Cocok tang sini, cocok tang sini, cocok tang sini. Alamak. Dia ni dia kata diri dia. Wahala pun tukar cocok. Wahala lagi teruk, tukar hasut lagi. Tukar hasut, campak batu, bunyi tangan. Ni yang dinamakan Ghazali bin Abdul Hamid ni. Si Jali Katik ni. Tanya dengan orang sidang dalam, kenal Ronald Leong berbanding dia kenal dengan aku atau tidak? Tanya, dia kenal aku ke dia kenal Ronald Leong? Kenal kau sebagai scammer. Betul. Baru aku nak cakap. Ini McDonald memang dajal. Cucu sana cocok sana sini. Lepas tu lepas tangan. Betul. Aku nak cerita dengan kau Nasir. Combi tu, anak dia nombor 2 tu, kalau buat urine test, bukan urine test, buat DNA. Buat DNA. Darah lah. Betul ke? So Combi nak kena bagi jawapan lah. Kan? Macam mana kau main video-video lama, audio-audio lama lah, rakaman lama. Kita pun boleh main juga, tak ada masalah kan. So welcome to the Troll Channel. Ingat, tak payah nak fakta-fakta sangat. Korang ni banyak otak juga. Kalau korang boleh otak, kita pun boleh otak. Kalau korang boleh spin the wheel, kita pun lagi boleh spin the wheel. Sampai tak ada degree lah, 90 degrees ke, 180 degrees ke, 360 degrees ke, 720 degrees, sampai tak ada, kita pun boleh juga. So welcome to the Troll Channel. Alright, Muskas out. Bye bye.